atas tangga. Ai malu nak kata takkan ku nak utama ayah tercinta. Cik Nabi kerja insya Allah bukan Nabi mana. Mana kerja apa? 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 Mana? Pergi sekolah bukan cikgu di sana. Baju bunga-bunga bukan tukang kebun juga. Mak ayah tanya, Cepi buat kerja apa? Malu nak kata, nanti apa tahu juga. Anak-anak mak ayah bukan tanya-tanya saja. Anak-anak mak ayah bukan tanya-tanya saja. Depa tanya pi mana bukan minta duit kita. Mereka tanya di mana bukan minta duit kita. Malu apa janji kerja janji tidak buat dosa. Malu apa jadi kerja jadi tidak buat dosa. Memang cik nak habaq tunggu lepas solo gitar. Udah dah dah. Maya tanya pi mana? Pagi-pagi kita ada pakai baju bunga-bunga. Apa cik? Cik pi sekolah memang kerja di sana. Kerja duduk saja sambil tengok sini sana. Kerja mulia bukan cik buat dosa. Gaji sederhana kerja jadi jaga saja. Akak, Opa, kita orang dah balik. Hah, tak ada sesiapa lah. Jom cepat. Mana nak letak? Letak dalam gayung ni. Wah. Upin, tengok. Dia goyang-goyang. Jusku ni, jangan asyik dia. Kesian. Ambil ni. Busuk. Upin! Ipin! Korang buat apa tu? Mandi. Tak dengar apa mandi? Cepat! Akak nak guna bilik air. Memang nak kena. Pergi kita. Gelinya. Tak ada benda lain ke yang kau berdua nak main? Dah lah kotor. Busuk pula tu.
Nakal lagi. Kan dah kena? Besok pergi lepaskan balik ke tempat asal dia. Alah, kita orang nak belum. Nak tengok macam mana berudu jadi katak. Untuk apa? Saja nak tahu. Betul-betul. Cuba. Akak tak kira. Sebelum rumah ni penuh dengan katak, baik korang lepaskan semua. Besar tu nak bagi kipas. Comel. Dah ada kaki. Iya, udah mau jadi katak. La 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 la. La 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 la. Mari kita menyanyi. Lompat si katak, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepatlah adik, cepat. Kita bangun pagi-pagi. Kalau rajin berusaha, belajar bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Pastikan berjaya. Lompat si katak, lompat. Hey, hey. Lompat tepi perigi. Hey, hey. Bangunlah pagi-pagi. Terus pergi cari rezeki. Ibu bapa, cikgu juga adalah guru kita. La 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 la. La 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 la. Mesti dihormati. La 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 la. La 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 la. Fizi, berudu kau mana? Oh, dah habis mati. Beg plastik aku jatuh. Habis pecah. Aku sedih sangat. Saya pun sedih juga. Amma saya marah. Dia ambil berudu dan taruh dalam akuarium. Habis ikan makan. Aku pun kena marah. Mak aku suruh lepaskan. Samalah kita. Tapi kita tak boleh lepaskan kat parit hari tu. Kenapa? Sebab parit tu dah kering. Sikit air pun tak ada. Berudu tak boleh hidup kalau tak ada air. Kasiannya. Betul-betul kita kena cari tempat lain. Mana pula? Aku tahu. Selamat. Tak ada orang. Kita lepaskan kat sini. Nanti hari-hari boleh datang tengok. Buat apa tu? Apa yang kamu sorok tu? Tak ada apa-apa. Dalam kolam ni hanya boleh taruh ikan. Benda lain tak dibenarkan. Benda lain? Benda macam berudu. Faham? Faham, cikgu. Macam mana cikgu tahu? Nampaknya kita kena cari kolam lain. Lagipun kolam ni tak sesuai. Ada ikan. Nanti ikan makan berudu. Setuju. Kita bawa balik je dulu. Nanti kita jumpa dan lepaskan kat sungai. Boleh juga tu. Harap-harap sempat dia boleh jadi katak. Betul-betul. Kenapa kak? Kenapa ada lagi ni? Nanti akak buang, baru tahu. Jangan!
sayanglah sangat. Apalah kak ni. Mestilah. Akak tengok. Ada yang dah keluar kaki sebelah. Nama dia Copot. Tengok, yang tu dah ada 2 kaki. Nama dia Debak. Dah semakin banyak nampak. Sebab telur dia semua dah jadi berudu. Yelah tu. Pandaikan kita orang jaga. Hidup je. Kita bela je lah. Macam senang je. Tak boleh, tak boleh. Nak juga. Tak boleh. Nak. Akak tak boleh. Tak boleh lah. Boleh lah. Apa bising-bising ni? Dia orang ni apa? Degil. Apa? Kita orang nak bela berudu-berudu ni. Bolehlah apa? Korang tahu berudu ni apa? Kata. Tahu pun. Lepas tu nak buat apa dengan katak tu? Kita orang lepaskanlah. Kita orang nak belajar je. Hari tu, cikgu ada cerita pasal kejadian katak. Betul? Oh, ya ke? Cuba cerita sikit kat Opah. Macam ni, Opah. Mula-mula, katak bertelur dalam air. Dari telur, keluar berudu. Berudu berenang macam ikan. Lama-lama, berudu tu tumbuh 2 kaki. Lepas tu, 2 tangan. Ekornya pun jadi pendek. Jadi katak dewasa. Lepas tu, katak dewasa akan bertelur lagi. Tamat. Biarkanlah Ros. Baguslah diorang nak mengenali alam. Jaga berudu ni boleh buat diorang bertanggungjawab. Tapi gelilah. Nanti buat je katak terlepas dalam rumah. Macam mana? Akak jangan risau. Kita orang akan bela berudu ni di tempat lain. Tempat mana? Adalah. Kita orang pergi dulu. Terima kasih, Opah. Alah, apa? Ya, ada apa? Tersengih-sengih. Atuk kena tolong kita orang. Tolong apa pula? Tolong kita orang jaga dia. Berudu? Betul? Bolehlah tu, bolehlah. Atuk pula. Jagalah sendiri. Alah, jaga kejap je. Sampai jadi katak, kita lepaskanlah. Tak nak. Sampai hati atuk. Yelah. Mari ikut atuk. Klorin supaya berudu boleh hidup dalam air ni. Dia tak suka tu. Sedia? Tata Debak. Cepat. Nampak betul-betul lah. Selamat jalan anak katak. Jumpa lagi. Alah siap. Tertinggal. Hati-hati tau Puncik.
itulah kau orang tak tahu. Mari sini turun. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Tui, tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Lah, siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong. Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atau nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Macam mana ni, Upin? Tak mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah, tu. Comellah meja makan ni. Mestilah. Atuk yang buat. Telefon. Mesti apa? Cepat dia dapat. Dapat. Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik? Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Kan, Upin? Betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Ish, kau pun suka juga kan? Tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam.
Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atuk marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo! Jangan bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu, atuk? Burung hantu. Oh, tu dia. Turun. Mana ni? Dia pun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Pencuri ke? Ya. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Apa tu? Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau sembahyang subuh. Ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Ikut. Tidur cepat. Nak ke mana tu? Sambung tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Atuk, durian ni dah terkopik. Kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Cepat, Upin. Aduh! Apa? Tu.
Alah tu, tengok tu. Ha? Lah, lupa nak tutup baldi tu. Kutip cepat. Ambil bekas. Siap tempoyak. Biarkan 1-2 hari, baru boleh makan. Senangnya buat. Sedap ke? Ai, makanan kita mestilah sedap. Atuk. Janji nak tangkap ayam. Oh ya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Jaga kau ayam. Dapat juga. Pegang kuat-kuat. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Makan-makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi, tambah. Rindulah Kak Opa dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Opa! Seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap? Baik tu. Kita orang tangkap siput banyak. Lepas tu kita orang Dah balik dia orang. Sunyi pula rasa. Bertuah punya budak. Tinggal seorang-seorang lagi bagus. Tembak aku ya. Umi tolong aku. Okey. Piu. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, Akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu.
kepal tu apa, Pak? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal? Nah. Yeay, ais kepal, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pasal ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal. Tahu? Ada jual kat warung kamu tu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Marvelous. Orang tahulah. Sedap sangat ke? 2-3 laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk. Sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabarnya nak makan Opa ais pun dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, terpayung. Kau belanja. Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun tak dapat. Ais kepal tu laku keras. Wang the center goyang kuping Ipin. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo, hari ini tu air batu tak sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini tak ada. Uncle! Ais! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada. Hello, pakcik. Ni Esther pingsan. Tak dapat juga kita makan ais kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan ais kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Akak. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana Haji? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak?
Sedia? Apa lagi sibuk? Berkumpul ni buat apa? Akan nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap 1. Baik, Opah. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je. Alah. Akak, nak cuba? Akhir sekali, kita tuangkan sirap. Macam ni. Siap ais kepal sirap. Opah, ais kepal datang. Iya. Sedapnya. Kita letak susu nak? Nak? Mesti lagi sedap. Nak ambil apa tu? Ish, habis sepah. Agak pula. Nah, Akak bagi kita orang. sedap kan? Ramai orang. Satu lagi Okay, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat. Ais kepal. Saya mau 3. No problem. Saya nak 5, durian lebih tau. Okay, boleh. Cendol satu. Cendol. Apa dah cendol? Orang nak bakar ais kepal ni. Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak 2 ais kepal durian. Okay. Ayo, ini mesin tak boleh pusing. Sudah rosak. Apa?
Ros baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket Opah. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros. Ada. Tengok ni Opah. Cantik kan? Wah. Dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan ais kepal dah. Betul-betul. Jom Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Opah, tengok ni. Yang ni cantik. Bin, lepas ni kita main jom. Ayo, enaci. Jama kata pecah. Nah, enak panue. Nasi lemak dah sampai. Ipin. Sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu Uncle lah, Tong. Oh. Tak boleh. Berat. Jangan risau. Sepi. Tak suka. Ayah, apaan sih? Nama boleh? Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik ah. Sepi, Pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alah. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi, go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Maaf, Uncle. Cuba Uncle tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Tada! Oh? Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yeay! Ais kepal durian! Terima kasih, Abang Is. Tunggu Uncle kasih cepat buat. Opah kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu... Langsung Opah tak dapat makan ais kepal. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap.
Sedap ni. Terkejut? Itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa kalau dah asyik tutup muka dengan bantal? Dah, pergi tidur. Alah. Apa pula tu? Wah, punya budak. Jaga korang. Apa ni, Ros? Kau pun dah jadi budak-budak. Bising malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Bapa, Akak. Tu. Jom. Tidur lambat lagi. Bukan sebab tu, Pa. Semalam mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya? Ipin mimpi seram. Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Suka hatilah. Mana boleh aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak engkau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Ipin, jom kita kacau akak. Akak. Senyap je. Tak kunci. Cepat. Amboi, sedap ni tidur. Semangat. Akak senyum-senyum ya. Tengah mimpi indahku. Kuatnya akak dengku. Ipin, kita rakam nak. Nanti boleh tunjuk ke akak.
Barulah dipercaya dia tidur berdengkur. Oh, bijak. Cepat. Oh, ambil tidur kita orang ni. Budak rosak bibir dah. Apa lagi budak berdua tu buat? Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengada. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni opah. Benjol sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah, mari duduk makan. Dah satu. Opah, malam tadi Ros mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Ros mimpi mak dan abah. Macam mana kau mimpi? Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main joget-joget, gelongso, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan akak mainan. Ada? Mak Abah cakap dia orang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, opah dan Ros makan ayam goreng sama-sama. Ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masak kan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap Mak Abah sayang Ros. Sayang sangat-sangat sampai cium-cium akak. Oh, indahnya mimpi akak. Nasi lemak. Jom. Jom ke mana? Gerang ke mutu lah. Dah tahu tanya lagi. Yalah, Wak sudah cakap. Ayo, orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Nah, maaf Uncle. Kenapa lambat? Tadi berborak sama akak dengan opah.
Oi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan Atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat mak abah. Jadi malam tadi, dia mimpi mak dengan abah. Kita orang pun rindu juga dengan mak abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal mak dan abah kamu. Nak dengar? Abah kamu tu baik dan rajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Mau kumpul duit masuk universiti. Ya, Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Iyalah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh Uncle jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah. Lu tahu masa itu satu kampung bangga. 2 anak kampung lulus universiti dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kita orang pun bangga. Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul. Sama. Atuk, ceritalah lagi pasal mak abah. Ceritalah. Pergi tanya opah. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opah cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun. Mak abang kau sangat dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa. Apa pun tak apa. Langsung kita orang tak tahu apa opah cakap. Kan bagus ketawa gembira macam ni. Opah, kita orang nak mimpi mak abah macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi jangan berharap sangat. Mimpi kan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Ya ke? Opah, kita orang doa pada Tuhan minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang
nak mimpi jumpa Mak Abah. Boleh kan? Amin. Upin Ipin kenapa begini ya? Ya lo, Upin Ipin, nampak sedih? 2-3 orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Ceritalah, cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya Allah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu. Ipin, sedih. Oh, lalu. Bagi cikgu duduk. Upin, Ipin, kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu Mak dan Abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak Abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik, pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan Mak Abah. Boleh? Boleh, cikgu. Tidurlah sayang, pejamkan mata. Anakku, tidur yang tenang, mimpi yang indah. Kejut je. Aku mimpi. Opa, Akak. Kita orang mimpi Mak Abah. Mak Abah cakap dia orang sayang kita orang juga. Bagus. Lagi, apa dia orang cakap? Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan Mak Abah? Suka sangat. Mimpi kita yang terindah.